Kau pernah makan miam pla? Miam pla kan. Dia ada bagi dua sos, satu pedas, satu tak pedas. Yang aku cicah ni tak pedas. Bismillah. Nak pedas kau tambah sendiri. Ada cili, semua lengkap. Jahat betul rasa dia. Kedai ni original Thailand. Menu dia semua Thailand tu. Owner dia pun tahu cakap Melayu. Tom yam udang galah, miam pla goreng, tiger cry, daging bakar, seafood masak sos cili, sotong telur masin, kerabu ayam goreng, green tea dan pulut mangga. Yang aku order lah, yang ada kat atas meja sekarang. Tom yam udang galah. Untuk set tom yam ni harga dia RM36. Boleh kan? Tom yam lain tau, colour lain. Weh, sedap kan? Memang sedap. Pedas tau. Dia tak cili kering sekali bang. Nampak ni cili kering ni. Berlegak udang dia. Daging bakar geng. Daging bakar ni harga dia RM9.90. Ni untuk portion ni dah. Sorry nampak dia ada campur-campur sikit. So sedap. Ini manis Ini manis. Sotong telur masin. Yang ini RM27 untuk portion dia. Bismillahirrahmanirrahim. Langu dessert dia. Sedap weh. Kira pencuci mulut. Ni ada family dia orang. Original Thailand. Yes, your boss. Yeah. Original Thailand. So menu-menu ni dia orang yang buat. Sedap. Good.